Itu satu lagi. Samsul. Apa nama, semasa Pilihan Raya Bukit Selambau ada gambar Mas Saifuddin dikatakan berjumpa dengan seorang ejen daripada Singapura. Itu antara orang kata bukti lah pengaruh ejen asing dalam PKR ni. Jadi setakat mana pada pengalaman lagi kuatnya pegangan ejen asing dengan di dalam PKR ni? Funding ni betul. Funding. Dia funders. Maknanya YB memang menyedari memang ada bantuan daripada luar. Dah lama dah saya sedar. Dah lama sudah lah. Dah lama sudah. Sebelum saya jadi Sumber. itu susah nak sebut. Sebab saya tak boleh menyatakan secara fakta. Kita tahu benda tu berlaku. Sebab ada ambil dekat Masa dia ambil di Danok pun kita tahu benda tu berlaku sebab saya follow kereta. Dia ambil di mana? Danau? Di Danok. Dia dengan Johari Abdul. Saya follow kereta masa tu pilihan raya di Matampau. Oh, okey. Duit cash? Selalu cash lah. Sebab dia apapun saluran bantuan dia melalui Bangkok. Kalau di Singapura tu mungkin perjumpaan biasa. Saluran dalam bentuk bantuan tunai itu dia hanya boleh masuk melalui Bangkok. Ini banyak benda-benda ni yang ada pada kita dan fakta-fakta pun ada pada kawan-kawan kita yang mengikuti dia orang. Dia orang tak boleh sembunyi benda ni sebab kawan kita orang pihak kerajaan pun tak kurang hebat dia. Kan? Tak kurang hebat dia. Kalau dia kata dia hebat, ada orang hebat lagi. Kan? Kalau dia kata dia boleh attack oleh orang lain pun boleh attack dia. Macam tu biasalah dalam politik. Tapi semua ada orang nak pergunakan atau tak gunakan itu sajalah. Yang saya penting sekarang ni saya tahu banyak perkara tapi saya tak boleh buat dakwaan sebab saya tak nampak secara fakta. Takut nanti dia kacau saya balik, saya nak kena ambil benda-benda tu jadi lagi hebat, lagi besar. Tapi memang benda tu berlaku lah. Tapi kalau kata perjumpaan di Bangkok, di Hong Kong, di Singapura, Saifuddin Nasution dan Johari Abdul tu atas tujuan lain. Itu dia pernah bincang dengan saya. Kiranya memporak-porandakan orang Melayu memang adalah sebagai satu agenda lah, bukannya sebagai satu yang tak sengaja berlaku lah. Agenda. Bagi saya agenda. Dan sekarang ada motif dia. Ada motif dia agenda. Sebab asalkan asalkan dia jadi Perdana Menteri, apa boleh jadi? Ada kesamaan dia. Kesamaan. Dan tujuan utama dia adalah melemahkan orang Melayu lah. Ya. Bila orang Melayu lemah, apa pun dia boleh buat. Masalahnya bagi saya, bila orang Melayu lemah, orang lain akan bijak kepala orang Melayu. Dia dah naik di atas. Okey. Well, begitu juga kalau kata di Singapura, di Hong Kong, di Bangkok itu tujuan lain. Itu memang saya tahu dan saya pun dia pernah bersembang dengan saya apa yang dia buat. Khasnya dalam usaha nak menarik yang Faizal kata tadi ni, selain daripada fund untuk nak menarik penyokong kerajaan, BN ni lompat parti ke penyokong Anwar ni. Okey. Apa ni? Betul. Saya keluar tajuk baru Masa puan tadi awak. Tambah lagi. UMNO sering dituduh rasuah, penyelewengan.